Bayangkan hanya dengan satu pengumuman daripada kerajaan, duit yang kita simpan bertahun-tahun jadi tak bernilai dalam sekelip mata. Itulah yang terjadi dekat India pada 8 November 2016. Bank Negara India umumkan duit kertas 500 dengan RM1,000 tak lagi sah digunakan. Dalam masa beberapa jam, jutaan rakyat panik. Duit yang mereka simpan sama nilainya dengan tisu tandas. Nilai setiap keping RM500 itu bersamaan dengan RM25 duit Malaysia dan RM1,000 pula adalah RM50. Jumlah tu nampak kecil, tapi itulah duit kertas yang disimpan oleh kebanyakan rakyat biasa. Ramai hilang simpanan bukan sebab kena rompak, tapi sebab keputusan daripada kerajaan. Langkah itu sebenarnya diambil untuk memanteras rasuah dengan cukai haram. Tapi kesannya, rakyat biasa yang simpan duit tunai jadi mangsa. Mereka hanya ada dua pilihan. Sama ada serahkan duit lama kepada kerajaan ataupun biarkan kekayaan mereka hilang macam tu saja. Pada peristiwa tu, kita ada dua pengajaran besar. Okey? Pertama, nilai duit kertas kita ni bergantung sepenuh pada jaminan kerajaan. Tanpa jaminan, sekeping kertas hanyalah sekeping kertas. Nilai dia boleh jatuh kosong dalam bila-bila masa sahaja. Kedua, kekayaan dalam bentuk duit kertas boleh dirampas. Okey, kerajaan tahu berapa banyak duit yang kita ada dan dengan satu pengumuman, semua itu boleh hilang nilai. Sama seperti apa yang berlaku dekat India. Sebab itulah, kalau kita nak kawal kekayaan sepenuhnya, kita perlukan SAM diri atas nilai dia sendiri, iaitu emas. Emas ini tidak bergantung pada kerajaan, tak ada sesiapa pun boleh batalkan nilainya, tiada tarikh luput, tiada risiko beku dan ia diterima dekat mana-mana walaupun ribuan tahun dah berlalu. Sebagai tali hayat terakhir ketika krisis datang, tanpa amaran perlu untuk kita ada simpanan emas. Sebab sejarah dah buktikan bila duit kita gagal, emas akan tetap bertahan. Nak mulakan simpanan emas boleh isi browser app dekat bawah tu ataupun DM untuk bisa bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas.